Yeah. Hari ni aku nak test satu kamera yang aku baru dapat ni, Lumos Dominate. Daripada aku review spek ni satu-satu kat rumah, so aku nak bawa terus kamera ni keluar and then shoot macam mana biasanya aku shoot bila aku travel kat luar. Kita tengok boleh ke kamera ni actually deliver. Untuk harga RM499, Lumos Dominate datang dengan beberapa benda yang memang menarik. 5K video, 4K 60fps, 50MP foto dan EIS stabilization. First thing yang aku suka, package dia memang agak lengkap. Dalam bundle ni kau akan dapat kamera, waterproof case, 2 bateri, charging dock, selfie stick, mini tripod, remote dan beberapa mounting accessories. So kalau korang baru nak masuk dunia action camera, tak perlu terus fikir nak beli macam-macam accessories tambahan. Dalam ni semua dah ada. Okay, kita start dengan benda paling obvious, resolution. Kamera ni boleh shoot sampai 5K and then kalau nak 60fps boleh pergi sampai 4K. Aku biasanya jarang shoot guna 60fps. Ada certain shot je aku akan guna untuk 60fps. Mostly aku akan guna 24, 25, mostly pun sampai 30 lah. Tapi sebabkan aku nak test kamera ni, kita try shoot 60fps 4K. Untuk travel content, especially bila shoot landscape atau outdoor, footage yang sharp memang penting sebab kita nak capture detail sebanyak mungkin. Dan 4K 60fps pula berguna kalau korang nak footage yang lebih smooth ataupun nak slow down footage masa editing. Satu lagi aku perasan bila guna kamera ni, lens dia memang wide. Dia punya field of view sampai 170 darjah. Bila shoot landscape, group shot ataupun ruang yang agak sempit, wide angle macam ni memang membantu sebab lebih banyak benda boleh masuk dalam satu frame. Untuk travel, benda ni sangat convenient sebab kadang-kadang bila kita travel, kita tak ada ruang untuk kita nak ke belakang sikit atau nak cari ruang untuk dapatkan shot yang kita nak. So 170 darjah memang sangat convenient. Macam mana dengan stabilization? Jom kita test. Lumos Dominate menggunakan Electronic Image Stabilization atau EIS untuk kurangkan gegaran bila kita bergerak, especially bila walking ataupun running atas jalan yang tak rata ataupun dalam moving vehicle. Stabilization memang boleh buat footage nampak lebih smooth. Semua action camera sekarang ni akan ada stabilization yang built-in dalam kamera. So untuk harga dia macam ni and then ada stabilization yang korang boleh on ataupun off, sangat convenient. Selain daripada normal video, Lumos Dominate juga ada beberapa shooting mode yang lain, macam contoh slow motion, loop recording, time lapse and banyak lagi. Untuk aku yang selalu vlog benda macam slow-mo ataupun macam-macam modes yang lain tu kan, memang boleh bagi kita flexibility bila kita nak edit video. Macam mana pula bila dalam air? So bila korang beli kamera ni, dia dah ada waterproof casing yang sedia ada dengan harga yang korang beli tu. So tak ada masalah bila korang nak masuk air, nak pergi bawa bercuti, nak pergi bawa snorkeling or diving, so tak ada masalah, casing dah ada. Yeah. Lumos Dominate datang sekali dengan waterproof case. So korang boleh bawa untuk swimming, snorkeling ataupun kalau kena hujan. Yang bestnya, waterproof case ni memang dah termasuk dalam package. Ada satu feature yang aku suka juga kat kamera ni, and mostly semua content creator pun memang suka kalau ada feature ni, which is dual screen. So belakang ada screen, depan pun ada screen. Ada screen dekat depan dan belakang, so bila kita nak shoot diri sendiri, lebih senang nak check composition. Sangat convenient, especially kalau korang shoot seorang-seorang kan, korang nak tengok korang punya framing, korang nak tengok korang punya angle, so tak ada masalah bila ada dual screen. Untuk bateri pula, Lumos Dominate claim sehingga 2 jam filming dan dia menggunakan USB-C untuk charging. Untuk travel, aku memang suka benda yang charge guna USB-C sebab satu kabel boleh charge macam-macam device, termasuk Lumos Dominate.
Kalau korang beli bundle set, dia akan sediakan korang dengan 2 bateri ekstra dan charging dock. Selepas aku guna kamera ni untuk beberapa shot tadi, apa pendapat aku? Aku rasa Lumos Dominate ni memang menarik untuk orang yang nak masuk dunia action camera tanpa nak spend terlalu banyak. Dia ada 5K 30fps, 4K 60fps, 30fps, EIS, wide angle, dual screen, waterproof case dan aksesoris yang agak lengkap. Kat sini aku nak highlight satu benda. Lumos sendiri position Lumos Dominate ni sebagai action camera untuk casual use and everyday adventure, bukan professional camera replacement. So kalau korang nak kamera untuk travel, family, outdoor activity, vlog atau nak try action camera first time, RM499 memang satu option yang aku rasa patut korang consider. So overall aku enjoy guna Lumos Dominate ni sebab aku boleh terus ambil and shoot tanpa fikir pasal gear dan aksesori yang lain. Dan paling penting, aku tak perlu bawa setup kamera yang besar untuk dapatkan footage yang best. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal Lumos Dominate, aku letak link dekat description. Lagi satu benda yang buat aku rasa lebih confident dengan Lumos ni, brand ni sendiri dah ada lebih dari 2000 review 5 star daripada pengguna. So at least kita bukanlah beli daripada brand yang baru muncul dan tak tahu macam mana pengalaman pengguna lain. Kalau korang nak tengok sendiri review-review pengguna Lumos, korang boleh check dekat website, aku letak dekat description. Untuk harga, Lumos Dominate ni tawarkan pada RM499 untuk kamera sahaja atau RM598 untuk bundle. Kedua-duanya datang dengan warranty lokal selama 1 tahun and dedicated customer support. Kalau korang berminat, kamera ni boleh beli terus dekat website rasmi Lumos Projector. Buat masa ni, mereka hanya ship dalam Malaysia. Benda yang aku suka juga bila korang beli Lumos Dominate ni, korang sebenarnya dah dapat banyak benda yang diperlukan untuk terus start shooting. Dalam package ni ada waterproof case, dual screen and 32GB memory card. So tak perlu terus keluar duit lagi untuk beli aksesoris tambahan. Buka kotak, setup and terus boleh shoot. And kalau korang tanya kamera ni sebenarnya untuk siapa, aku rasa memang sesuai untuk orang yang baru nak cuba action camera. Especially kalau korang suka travel, buat aktiviti outdoor, sports ataupun sekadar nak capture everyday moments tanpa nak bawa kamera yang besar. So kalau ni first action camera korang and korang nak sesuatu yang lebih budget friendly, Lumos Dominate ni memang dibuat dengan target macam tu. So thank you Lumos yang sponsor video ni and hantar aku kamera ni untuk aku try. So jangan lupa subscribe, share, comment and like. Kita jumpa dalam next escape.